juga algoritma, dan berdasarkan kepada dapatan awal kajian diagnostik yang dilakukan di awal semester pertama, memang didapati bahawa pelajar menunjukkan kelemahan yang ketara di dalam aspek pengaturcaraan. Seterusnya, prestasi pelajar, justru itu ia memberi kesan kepada prestasi pelajar, terutamanya kesan langsung terhadap PNGK mereka, dan ini akan menjejaskan peluang mereka untuk memilih bidang-bidang tertentu yang mereka minati di IPTA nanti. Dan yang keempat adalah dari aspek pensyarah, di mana kami menghadapi, pensyarah menghadapi cabaran dalam menyampaikan konsep pengaturcaraan yang kompleks, terutama bagi pelajar yang tiada asas pengaturcaraan tadi. Dan dalam masa yang sama, cabaran untuk mengadaptasi teknologi baharu seperti AI dalam sesi PDP. Seterusnya, untuk penyataan masalah, saya fokuskan kepada 4 permasalahan yang utama, iaitu lemah asas pengaturcaraan, di mana pelajar yang tidak memiliki asas pengaturcaraan akan menyebabkan kesukaran mereka untuk menganalisis masalah. Seterusnya, untuk membina algoritma, dan terakhir sekali adalah untuk menulis kod atau cara. So jurang yang pertama ini adalah tiadanya pendekatan pembelajaran disesuaikan untuk pelajar yang tanpa asas pengaturcaraan. Merujuk kepada Wang et al. 2021 dan Johan 2022. Seterusnya adalah kompetensi AI pensyarah masih rendah. Merujuk kepada data tahap kompetensi digital, didapati bahawa majoriti pensyarah atau guru tahap kompetensi mereka berada di aras asas hingga pertengahan sahaja. Jadi daripada dapatan data ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi yang kurang bersedia untuk mengadaptasi AI sebagai alat pedagogi mereka. Jurang yang kedua adalah mungkin disebabkan menurut kajian Lim, Yadav dan Tian Enodin 2024, ini adalah disebabkan oleh tiadanya latihan yang sistematik dan berstruktur khusus bagi integrasi AI dalam PDP pengaturcaraan khususnya. Yang ketiga, tiada model kompetensi AI khusus, walaupun kita dah ada model TPAC, di Computer Edu, tetapi tidak dapat menangani keperluan khusus sebab kita nak fokuskan kepada pengajaran pengaturcaraan yang berasaskan AI, terutamanya di peringkat matrikulasi. Jadi jurang yang ketiga adalah ketiadaan model kompetensi AI yang komprehensif dan kontekstual untuk pensyarah pengaturcaraan prauniversiti khususnya di peringkat matrikulasi. Dan yang terakhir adalah transformasi pendidikan digital, iaitu di peringkat matrikulasi pada tahun 2026 nanti akan dilaksanakan future ready curriculum yang mana memerlukan pensyarah untuk memperkukuhkan kompetensi AI dan juga digital bagi menyokong proses PDP abad ke-21. Dan jurang yang keempat adalah ketiadaan model kompetensi AI yang selari dengan aspirasi dasar pendidikan digital dan Pelan Strategik KPM 2024-2030. Objektif dan persoalan kajian saya ada 3 objektif utama dan juga 3 persoalan kajian berdasarkan objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti keperluan pembangunan model kompetensi AI bagi pensyarah pengaturcaraan di kolej matrikulasi. Dan persoalan kajiannya adalah apakah terdapatnya keperluan pembangunan model kompetensi AI bagi pensyarah pengaturcaraan di kolej matrikulasi. Objektif saya yang kedua adalah untuk mereka bentuk dan membangunkan model kompetensi AI bagi pensyarah pengaturcaraan di kolej matrikulasi berdasarkan kepada kesepakatan pakar. Dan persoalan kajiannya adalah bagaimanakah reka bentuk dan pembangunan model kompetensi AI bagi pensyarah pengaturcaraan di kolej matrikulasi. Dan objektif saya yang ketiga, untuk menilai kebolehgunaan model kompetensi AI dalam pengajaran pengaturcaraan oleh pensyarah pengaturcaraan di kolej matrikulasi. Dan persoalan kajiannya adalah bagaimanakah kebolehgunaan model kompetensi AI dalam pengajaran dapat dinilai. Seterusnya, ini adalah merupakan kerangka konseptual kajian saya, iaitu untuk pembangunan model kompetensi yang saya berikan nama sebagai ICOM, iaitu AI untuk Artificial Intelligence, COM untuk kompetensi dan P untuk programming.
Dalam kajian saya ini, saya memilih teori kompetensi Spencer and Spencer 1993 sebagai teori utama. Dan ada 3 model utama, iaitu model TPACK daripada Mishra and Kohler, kerangka kompetensi AI UNESCO dan juga model Al-Ghazali. Gabungan teori dan model ini dijangkakan akan dapat menghasilkan satu model kompetensi pensyarah pengatur caraan, di mana model ini dibangunkan dengan menggunakan pendekatan DDR, Ritchie and Klein 2007, yang akan melalui 3 fasa utama, iaitu fasa 1 analisis keperluan yang bersandarkan kepada model McKillip untuk menjawab persoalan kajian yang pertama, dan instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan dianalisis menggunakan statistik SPSS untuk mendapatkan nilai kekerapan min dan juga sisihan piawai. Di fasa kedua pula untuk reka bentuk dan pembangunan untuk menjawab persoalan kajian yang kedua, menggunakan fuzzy Delphi method untuk mendapatkan kesepakatan pakar bagi dianalisis untuk mendapatkan 3 syarat utama fuzzy, nilai threshold, peratusan dan juga nilai skor fuzzy. Manakala di fasa ketiga, penilaian kebolehgunaan dengan menggunakan model sandaran model Tuck-Benderick untuk menjawab persoalan yang ketiga. Dan kaedah yang digunakan adalah protokol temu bas pada struktur dan dianalisis secara tematik. Seterusnya, untuk tinjauan literature yang menjadi asas kepada pembentukan model kompetensi ini, saya fokuskan kepada 3 fokus utama, iaitu model kompetensi guru, integrasi AI dalam PDP dan juga keperluan model kompetensi AI. Untuk yang pertama, model kompetensi guru, saya merujuk kepada beberapa kajian terdahulu. Walaupun di situ kita nampak ada beberapa kajian yang agak lama, tapi sebenarnya ia masih boleh dijadikan rujukan asas untuk membentuk dimensi kompetensi pendidik dalam kajian saya. Dan ada juga kajian terkini daripada Saili et al. 2024 yang dia ada menyatakan penyesuaian model kompetensi guru dalam konteks pembelajaran digital. Kedua, integrasi AI dalam PDP, pengkaji mendapati bahawa AI ini berpotensi untuk meningkatkan pembelajaran pelajar secara adaptif dan dalam masa yang sama menyokong pendidik untuk mengesan tahap pencapaian pelajar secara automatik. Dan yang ketiga, keperluan model kompetensi, kebanyakan pengkaji menyatakan bahawa tiada lagi model kompetensi khusus dalam konteks AI yang dalam masa yang sama menekankan nilai etika dan juga membentuk kompetensi digital yang seimbang. Kita lihat pula kepada dapatan kajian lepas. Didapati bahawa penggunaan ChatGPT terbukti untuk meningkatkan motivasi pelajar. Namun, fokus utama kajian masih lagi tertumpu kepada pencapaian pelajar dan bukan kepada aspek pembangunan kompetensi pensyarah itu sendiri. Anwar et al. 2024. Yang kedua, melalui integrasi AI, proses pengajaran mampu meningkatkan keterlibatan pelajar. Namun, keberhasilan ini masih lagi bergantung kepada peranan aktif pensyarah dalam mengoptimumkan penggunaan teknologi AI tersebut. Seterusnya, pembangunan modul E pembelajaran berasaskan AI berpotensi meningkatkan motivasi dan merangsang pemikiran kritis pelajar. Tetapi, keperluan pembangunan kompetensi pensyarah masih belum diteliti secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah terdapat keperluan terhadap garis panduan yang jelas dalam penggunaan AI di institusi pendidikan tinggi. Namun masih lagi terdapatnya kekurangan dalam memberi fokus terhadap pembangunan kompetensi pensyarah. Seterusnya, ini antara gap kajian yang saya ingin kongsikan, itu untuk daripada kajian pertama 2021, dapatan kajian tersebut mendapati bahawa pedagogi terbeza membolehkan guru menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan murid, menyokong amalan bilik darjah dan amalan bilik darjah. Jurang kajian daripada kajian ini
saya dapati tiada kajian yang meneroka penerapan AI dalam pedagogi terbeza di peringkat pra-universiti. Dan jenis jurangnya adalah konseptual. Manakala kajian yang kedua, dapatan kajian adalah modul pembelajaran berasaskan AI mampu meningkatkan motivasi dan pemikiran kritis pelajar. Namun jurang kajian tidak meneliti aspek pembangunan kompetensi pensyarah dalam pelaksanaan modul AI tersebut. Jurang empirikal. Dan yang terakhir adalah kurangnya latihan dan pembangunan profesional dalam AI yang menjadi penghalang utama pensyarah melaksanakan AI secara efektif. Jurang kajiannya adalah tiada model kompetensi AI yang dibangun khusus untuk pensyarah pengatur caraan. Model AI yang ada sekarang ni dia adalah secara global, secara universal. Yang saya akan bangunkan ini adalah model yang khusus kepada pensyarah pengatur caraan di peringkat matrikulasi. Jenis jurang adalah reka bentuk, model dan juga kontekstual. Seterusnya, konsep dan teori kompetensi ini merujuk kepada pengetahuan, kemahiran sikap dan nilai yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan sesuatu tugas secara efektif. Dalam konteks kajian saya, kompetensi pensyarah merangkumi kebolehan mereka untuk menguasai kandungan pengatur caraan, menerapkan pedagogi berasaskan AI, mengintegrasikan teknologi seperti AI dalam PDP dan dalam masa yang sama tidak meninggalkan amalan etika dan nilai profesionalisme. Kedua, saya menggunakan teori kompetensi Spencer 1993 ini sebagai asas teori utama kajian ini kerana melalui model ini kita dapati dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang kita boleh nampak pengetahuan dan kemahiran dan yang tersembunyi nilai peribadi, konsep kemudian sifat dan motif. Okey, untuk metodologi kajian, saya menggunakan, tadi saya ada terangkan secara ringkas di bahagian kerangka konseptual, di mana metodologi kajian saya gunakan adalah reka bentuk kajian reka bentuk dan pembangunan Ritchie and Klein. Okey, seperti yang telah dimaklumkan tadi, kajian saya melalui 3 fasa utama. Bagi fasa analisis keperluan, sampel yang saya perlu gunakan adalah seramai 143 orang pensyarah pengatur caraan daripada populasi bilangan kolej matrikulasi 12 buah kolej matrikulasi dengan jumlah pensyarah 228 dan pecahan lelaki dan perempuan. Size sampel ini saya pilih berdasarkan kepada jadual Craigie and Morgan serta G Power. So daripada populasi itu saya dapat seramai 143 orang pensyarah. Dan untuk menentukan saiz sampel mengikut kolej, saya menggunakan perisian quick cast random numbers. So possibility pensyarah dari setiap kolej dipilih itu adalah kemungkinannya dipilih. Okey, untuk instrumen pula bagi fasa 1 saya menggunakan soal selidik. Dan soal selidik ini adalah diadaptasi daripada instrumen soal selidik daripada kajian Dennis 2009, Sukuberan 2022 dan Nick Jazvili 2022. Okey, dan kajian rinci untuk fasa 1 menurut Conley 2008 akan menggunakan 30 orang responden dan akan dianalisis secara SPSS. Seterusnya, untuk fasa kedua, Munila, ya saya. 2 minit lagi ya. Okey, baik, saya cuba. Fasa kedua reka bentuk menggunakan 29 orang pakar. Kenapa 29? Sebab menurut pengkaji-pengkaji lepas, nilai minimum adalah 5 orang pakar dan maksimum adalah 50 orang. So, untuk kesesuaian kajian saya adalah selama 29 orang pakar. Dan daripada pakar ini untuk kita dapatkan 3 nilai utama, threshold, peratusan persetujuan dan juga nilai skor fuzzy. Seterusnya, fasa ketiga untuk penilaian kebolehgunaan, sampel yang saya gunakan adalah 7 orang pelajar dan juga 2 orang pensyarah. Dan pada fasa ketiga akan dilaksanakan di Kolej Matrikulasi Perak atas beberapa pertimbangan iaitu limitasi masa, kebenaran mengakses lokasi, keupayaan sampel dan pemilihan tempat ini mestilah tidak menghalang untuk saya mencapai objektif kajian. Dan saya menggunakan instrumen protokol temubual separa struktur yang dibangunkan berdasarkan model TAP, teknologi use process, dan dianalisis secara tematik. Dan ini adalah proses bagaimana saya memilih kolej tersebut berdasarkan kepada pertimbangan tadi dan jumlah kelas serta pensyarah yang terlibat.
Okey, jangkaan hasil, saya menjangkakan hasil daripada kajian saya ini akan menghasilkan satu model kompetensi yang saya berikan nama sebagai ICOM yang mengandungi 5 kompetensi utama dan juga item-item bagi setiap konstruk. Cuma jangkaan ini kita perlu melalui fasa yang kedua lah, terutamanya untuk mendapatkan konsensus pakar. Dan yang terakhir sekali adalah sumbangan kajian kepada KPM untuk memperkukuh integrasi AI dalam pendidikan, kepada organisasi sebagai panduan dan latihan dalam pembangunan profesionalisme berterusan, kepada pensyarah untuk membantu pensyarah matrikulasi meningkatkan kompetensi AI mereka dalam PDP, dan kepada penyelidik untuk mengembangkan lagi literatur berkaitan model kompetensi pendidikan. Sekian, itulah pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. So, sekarang kita boleh persilakan panel penilai untuk memberikan komen dan cadangan untuk penambahbaikan. Boleh kita mulakan dengan Prof atau? Okey, saya mula dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya terima kasih pengurusi majlis Dr. Syaila dan pelajar Tania, okey, dah membentang proposal. Okey, saya nak tanya dulu pengurusi, adakah kita nak pergi direct ke atau nak pergi macam mana, chapter by chapter ke ataupun terus je? Mungkin boleh chapter by chapter ke, digabung macam mana? Saya cadang kita go through ikut report saja, laporan. Okey, tak apa. Okey, kalau macam tu saya mula dulu lah ya. Yang pertamanya dari segi penulisan ni saya tak ada masalah sangat. Maksudnya saya faham apa yang awak nak sampaikan tu. Cuma saya nak awak explain dekat saya dulu. Sekarang ni awak kata awak guna awak nak guna AI kan? Nak guna AI, nak bangunkan model kompetensi pensyarah pengatur caraan kan macam tu. Dan nak bangunkan ni berasaskan DDR kan, macam tu kan, betul ya? Okey. Jadi fasa pertama tu kalau ikutkan dari segi objektif yang awak masukkan dalam awak punya report ni, awak pecahkan ikut fasa kan, ikut fasa-fasa. Saya kalau dari segi komen saya, kalau ikut fasa ni saya tak bersetuju lah ya. Jadi sebab kita ada macam cara penulisan kita untuk buat objektif tu macam mana dan persoalan tu macam mana. Tapi bila awak bentang tadi, saya tengok cantik dah awak punya penulisan kat depan tu tadi. Macam awak dah straight forward kat situ tadi kan, masa bentang proposal tu. So saya rasa itu lebih baik lah pada yang awak tulis kat dalam ni. Yang kat dalam ni awak pecahkan ikut fasa, jadi kita pun nak baca sebenarnya objektif tu dia macam banyak sangat ikut fasa-fasa tu. Jadi saya tak setujulah dengan cara penulisan yang ada dalam report. Itu yang pertama. Dan bila awak ubah, kalau kata awak ubah ikut apa yang bentang ni, yang bentang ni saya setuju ya. Yang bentang ni saya setuju. So dia punya dia punya persoalan kajian pun kena tally lah dengan research objektif tu ya, kena samalah. Okey, dalam tu tadi okey dah sama ya. Tak ada masalah. Lepas tu macam yang saya nak tanya sekarang ni, boleh tak explain kat saya macam mana awak nak kena pasti elemen untuk model tu? Okey, baik doktor. Untuk mengenal pasti konstruk dan juga elemen, yang pertama saya berdasarkan kepada literature yang saya baca dan cadangan daripada kajian-kajian lepas. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, konstruk dan juga item ni mungkin akan berubah berdasarkan kepada dapatan daripada instrumen fasa analisis keperluan nanti. So mungkin akan ada pensyarah pengatur cara yang mencadangkan konstruk-konstruk yang lain dan juga item-item yang lain. So kita akan mempertimbangkan cadangan itu pada fasa yang kedua yang kita melibatkan pakar, dan mungkin pakar akan mengekalkan konstruk ataupun item yang kita cadangkan ataupun menggugurkan, ataupun pakar itu akan mencadangkan konstruk dan item yang baru. Okey, saya faham. Okey, maksudnya sekarang awak dah semester berapa ya? Saya semester kedua. Okey, semester kedua. Okey, saya faham maksudnya nanti akan ada diberi kepada pakar lah, itu next lah kan. Mungkin belum buat lagi yang tu Jadi nak kena pasti elemen ataupun konstruk tu awak kata based on literature. Okey. So sekarang based on literature tu ada tak buat perbandingan model-model yang sedia ada untuk kena pasti elemen? Okey, pertama tu apa beza elemen dengan konstruk? Mana satu, apa elemen apa konstruk?
elemen itu adalah komponen utama model dan konstruk itu adalah komponen utama model, manakala item itu adalah elemen bagi setiap konstruk tersebut. Okey, maksudnya kalau awak kata konstruk tu adalah yang utama untuk model, berapa konstruk yang awak rasa dalam awak punya model yang jangkaan ni? Inilah kan ada 5 ni kan? Yang Ada 5 ni. Pedagogi, teknologi tu konstruk awak kan? So yang awak buat dalam kotak tu mungkin itu akan jadi elemen dia nanti, betul macam tu? Betul. Okay. Jadi sekarang macam mana awak dapat 5 konstruk yang awak gambarkan dalam rajah ni? Macam spiritual, etika, kandungan, ini macam mana dapat? Okey, konstruk-konstruk ni saya dapat daripada merujuk kepada kerangka konseptual saya. Saya dapat daripada model TPACK, di mana model TPACK, dalam kajian model TPACK, seorang guru tu dia mestilah menguasai kandungan, model TPACK fokus kepada teknologi. So dalam model TPACK ni ada menyatakan bahawa seorang guru yang kompeten, dia perlu menguasai kandungan teknologi, dia perlu menguasai pedagogi, penyampaian dan perlu mengadaptasi teknologi terkini. So 3 konstruk utama daripada model TPACK. Kemudian untuk etika, datang daripada kerangka kompetensi AI UNESCO. UNESCO ni dia ada 5 konstruk. Saya ambil dan konstruk dia ada yang sama dengan TPACK, iaitu kandungan, pedagogi, teknologi, dan saya ambil satu lagi etika. So untuk UNESCO ni saya fokus kepada etika dan saya ambil juga kerangka ni sebab kerangka ni juga menyatakan bahawa kompetensi AI tu guru itu perlu menguasai kandungan dan juga teknologi sama seperti TPACK tadi. So dia menyokonglah. Dan konstruk untuk spiritual saya ambil daripada pemikiran model Al-Ghazali. Kenapa saya tambah satu konstruk spiritual tu sebab AI ini adalah semuanya daripada barat dan ada kenyataan juga yang menyatakan bahawa sebab kita Malaysia perlu ada terapkan nilai-nilai etika budaya timur. Jadi sebab tu saya masukkan satu model spiritual tu lah. Itu yang datangnya 3 konstruk utama, 3 daripada TPACK, 1 daripada UNESCO, 1 daripada pemikiran model Al-Ghazali. Okey, so maksudnya model yang awak jangkakan nak bangunkan tu, yang awak akan hasilkan tu, konstruk tu berasaskan 3 tadilah. Teori tu, lepas tu dia punya yang atas tadi kan, teori dengan Al-Ghazali dengan TPACK kan, dengan tiga tadilah. Jadi dan awak cakap juga ada elemen-elemen dia punya konstruk tu dalam tu bertindan semua kan. Tapi saya faham maksudnya awak ada buat analisis kat situ kan, tapi dalam awak punya report tak ada ditunjukkan. That's why macam sepatutnya apa yang awak buat tu, buatkan table. Okey, buatkan table konstruk daripada Ghazali apa, konstruk daripada ni apa. Lepas tu awak buat table, buat analisis. Mungkin konstruk mana yang terbanyak awak pilih ataupun konstruk dalam Ghazali tu tak ada di mana-mana awak tambah. Lepas tu bagi ulasan kat bawah dia, justifikasi kat bawah dia tu kenapa kita masukkan Ghazali, kenapa yang awak pilih konstruk-konstruk yang ada tu, itu kena ada. Dalam report tak ada. That's why saya tanya tadi, macam mana awak dapat konstruk tu? Memang daripada LR, betul, daripada pembacaan, betul lah awak ada 3 main, ada teori tu, ada model tu, ada Al-Ghazali tu, okey, itu tak ada masalah. Tapi tak ditunjukkan dalam report, macam mana benda tu boleh didapati, analisis dia tak ada. Okey, faham betul. Itu daripada situ, barulah awak come up dengan dia punya model tadi kan, model yang awak jangka tu, itulah konstruk awak ada 5 tadi. Sepatutnya okey, bila dah dapat tu nanti kena bagi pakar lah, betul yang awak nak buat tu kena bagi pakar. Adakah pakar bersetuju dengan 5 ni tadi yang konstruk tu dan elemen-elemen dia setuju ke tak setuju? Mungkin kalau pakar tu dia memang pakar, mungkin dia ada suggestion lain nak kena tambah macam tu. Ataupun mungkin dia tak setuju ataupun ada elemen yang dia tak setuju macam awak cakap kan, dia suruh drop. Tu awak kena buat dah next tu. Cuma yang saya tak nampak tu macam mana awak kata daripada LR tu menghasilkan 5 tadi tu, 5 konstruk tu tak ditunjukkan dengan jelas lah dalam report. Itu kena tunjuk. Okey, doktor. Doktor boleh saya ada buat table ni tapi mungkin table ni tak jelas. Doktor boleh tak rujuk report saya muka surat 31.
jadual 1.4. Adakah itu yang dimaksudkan turut Prof? Sekejap tengok je. Muka surat 31. 31 jadual 1.4. Okey, sekejap. Macam tu ke gambarannya? Betul, gambaran dia ni ada kat sini tapi awak just bagi macam tu. Okey. Sekejap, hasil analisis yang menyumbang. Dia yang bagusnya adalah kat bawah tu lagi macam contohlah kan kenapa awak pilih kenapa pilih konsak yang apa tu yang ada tu macam apa tadi konsak kompetensi pedagogi, kenapa? Adakah dia tu macam semua daripada tiga teori model yang awak kata tadi dia ada, semua orang ni kata dia ada, so awak ada, ataupun kenapa awak pilih pula Ghazali? Tak ada pun yang dua atas tu kan, orang barat tak ada tapi awak nak dia, kenapa? Itu perlu dijelaskan lah. Itu perlu dijelaskan walaupun bukan dalam bab 1 tapi bab 2 tu. Okey, faham Prof. Terima kasih banyak. Faham Okey, maksud saya. Okey, itu tentang analisis tu. Analisis tu saya tak nampak. Analisis tu penting. Ada setengah orang dia bukan buat setakat analisis, content analisis, dia buat juga dia panggil comparison analysis. Dia compare semua dia sampai ke comparison analysis. Tapi pada saya buat yang analisis tu pun dah memadai dah. Orang dah nampak dah benda tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kejap. Saya nak habiskan terusnya Dr. Abu. Nanti Dr. Abu proceed lah Saya nak habiskan terus apa yang saya muskil dekat sini lah. Lepas tu, okey, yang kedua. Awak tengok objektif awak yang ketiga. Objektif awak yang ketiga, awak kata nak menilai dari segi kebolehgunaan kan? Betul. Kebolehgunaan model. Okey, saya faham kebolehgunaan model. Apa maksud kebolehgunaan model kat sini? Okey, bila model tu dah dihasilkan, so saya mesti nak tahu adakah model yang dibangunkan ini memang boleh di-apply dalam sesi pengajaran tu. So macam mana saya menilai, sebab bila dah buat model mesti nak tahu betul ke model ni memang model shock sendiri ke, boleh ke apply dalam kelas. Jadi apa yang saya rancang, macam mana saya nak menilai, pada fasa ketiga ini daripada model itu kita akan hasilkan satu di sini saya akan berikan taklimat kepada pensyarah dan pelajar yang terlibat. Kemudian penyediaan RPH berasaskan model ASHA ini tapi berdasarkan merujuk kepada model kompetensi yang kita bangunkan. Kita masukkan dalam RPH ni dan kita akan laksanakan sesi PDP tu sebanyak 5 sesi pengajaran. Dan selesai sesi pengajaran tu akan buat temu bual lah bila kita gunakan RPH yang berasaskan model kompetensi ini, adakah dia memberi satu kelainan dalam sesi pengajaran tu, dan sekiranya dapat feedback yang seperti yang kita jangkakan, maksudnya memang model ini boleh diaplikasikan. Begitulah tujuan saya. Okey, maksudnya dalam RPH tu nanti akan ada 55 komponen, 55 konstruk model tu, betul? Ya, betul. Akan di-embedkan lah maksudnya 55 konstruk tu. Okey. Cuma bila awak guna term kebolehgunaan ni, okey, kalau banding dengan report awak, dia macam saya baca report ni lah, based on report ni, kadang-kadang awak guna kepenggunaan, so ada guna kebolehgunaan. Jadi yang mana satu sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau ikut yang terlatest ini, sebab biasalah setiap hari akan ada setiap kali baca nak berubah je. So setakat yang hari ini saya memang nak menilai kebolehgunaan model tu. Adakah dia memang boleh digunakan, boleh dijadikan panduan sama ada dalam PDP ataupun mungkin di peringkat Kolej Matrikulasi ingin menganjurkan kursus-kursus profesionalisme, mungkin model tu boleh jadi panduan. Bila buat bengkel kompetensi AI, mesti ada nak fokus kepada apa, mesti kandungan, mesti ada teknologi, mesti ada 5 elemen tu lah, bukan sekadar anjurkan program hanya untuk share macam mana cara nak guna AI tu sahaja. Macam tu lah. Maksudnya nak memang nak guna kebolehgunaan lah, macam tu. Setakat ini apa yang saya nak buat tu kebolehgunaan, tapi kalau Prof ada nak bagi cadangan apa yang sepatutnya lebih baik saya buat, insya-Allah saya akan cuba perbaikilah. Okey, saya cadangkan kalau kebolehgunaan ni bahasa Inggeris dia panggil usability kan? Usability betul. Awak cari adakah kebolehgunaan ni dia satu item saja ataupun awak check nanti, atau adakah dia kebolehgunaan ni dia satu payung dan bawah dia ada banyak lagi benda lain. Tengok, adakah dia ni memang kebolehgunaan tu sebiji dia je ataupun adakah dia sebenarnya kebolehgunaan ni dia boleh jadi satisfactory ataupun dia boleh jadi
dia ada kebolehterimaan, cuba check term kebolehgunaan ni ya. Sebab benda ni lambat lagi kan, benda ni awak buat akan yang akhir sekali, jadi sekarang tak apalah, awak at least awak adalah benda tu. Cuma sebelum awak decide, awak kata nak bagi nak buat interview, lepas tu yang kata nak embed dekat RPH tu, saya tak ada masalah. Cuma dari segi term kebolehgunaan ni, cuba tengok balik adakah dia ada anak-anak dia ataupun adakah dia memang kebolehgunaan saja. Cuba cek balik ya. Sebab yang saya tahu dia ada banyak lagi bawah tu. Bila bercakap tentang kebolehgunaan, dia ada lagi lah, bukan banyak, ada 5 ke 6. Lepas tu awak nak fokus yang mana, ataupun adakah awak nak buat semua sekali di dalam tu. Cuba cek ya. Cek balik. Benda tu. Ya. Kebolehgunaan tu pada saya besar tu, kena tengok balik. Item apa yang nak fokus. Ataupun mungkin awak kata memang awak nak buat kebolehgunaan, tak apa, boleh proceed, tapi kena tengoklah betul-betul tentang kebolehgunaan tu. Alright, itu yang kedua tadi tentang item tu, yang kedua. Lepas tu yang lain tu saya rasa tak ada apa sangat dah. Nanti awak tengok saja report yang saya bagi tu, dan boleh baiki awak punya awak punya laporan nanti. Maknanya dah nak kena baiki laporan balik based on perbincangan kita masa saya tanya-tanya ni, dan juga apa yang saya tulis dalam report tu. Okey Dr. Abu, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Boleh kita sambung dengan Dr. Profesor Mahathir Dr. Abu. Okey, terima kasih pengurusi Dr. Syahidah. Okey, Puan Samila bertugas kat mana? Saya bertugas di Kolej Matrikulasi Perak. Oh, Perak. Ya. Kira kenal dengan Dr. Azia lah. Oh, sangat kenal, kawan baik tu. Dia under saya tu. Oh. Alright. Okey, pertama sekali saya nak tanya tentang, sebab saya dah go through, sebab student PhD saya memang dalam bidang ni lah. Okey, dia menggunakan DDR juga. Jadi saya dah lihat you punya kerangka konseptual tu memang hampir sama, sebab kalau kita guna DDR ni dia hampir sama. Dari segi yang pertama sekali analisa keperluan kan, dan diikuti dengan reka bentuk, dan akhirnya yang ketiganya adalah analisa kebolehgunaan lah. Right, ketiga tu memang kalau siapa yang menggunakan DDR memang itulah, dan semua itu semua peringkat itu dia akan merujuk kepada pakar. Okey, ikut fasa yang pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Okey, sebab saya dah go through, jadi saya nak tanya soalan. Okey, cuma tengok tajuk dulu. Tajuk kita kita tengok tajuk. Okey, tajuk dia sebab saya lihat, cuba beritahu kepada saya apa yang ringkasan daripada mana yang dapat AI Compi tu. Oh, okey. AI KOMP tu ya? Okey. Sebab saya bangunkan model kompetensi AI. So AI ni adalah merujuk kepada artificial intelligence. Com ni untuk kompetensi, dan P ni fokus kepada programming. So ini nama model yang dihasilkan nanti itulah. Okey, tapi yang saya lihat ringkasan yang digunakan dalam penulisan tu berbeza-beza. Yang pertama sekali you letak kompetensi model kompetensi AI, lepas tu ada kurungan. Betul? Cuba you tengok. Contoh dia macam yang awal tu dia ada AI Compi, lepas tu sebelum tu mesti ada perkataan model diikuti dengan kompetensi AI, lepas tu ada kurungan. Tapi kalau compare dengan tajuk ni memang tak betul lah. You tengok penulisan, sebab ada banyak saya tengok semua ada yang you tulis model tidak ada, tapi kompetensi AI sahaja pun sama juga, AI Compi. Jadi secara keseluruhan ni kena check balik lah, kena standardizekan balik. Ada tak apa, nanti kita jumpa lagi di page-page yang lain. Okey, yang tu boleh tengok balik tajuk dia. Okey, baik, insyaAllah. Tajuk balik sebab dia ada AI tu betul, pengaturcaraan tu tempat lain tu tak ada. Ada. Alright. Tajuk kita tengok balik. Okey, boleh tak buka muka surat
5. Dia tengok tak unit thesis? Thesis muka surat 5, okey. Dia buka proposal. Thesis muka surat 5. Bukan surat 5. Sekejap nak kena share ke? Tak apa. Kalau tak mau share pun boleh dia tengok kat sana. Okey, saya dah buka dah. Okey, dia tengok kat situ ada pengatur cara yang penting untuk ada 3 tu kan. Ya. Ada 3 ni pun saya rasa ada sama dengan muka surat 11. Cuba tengok kat 11. Okey. Kat sana ada objektif pula. Apa tu? Saya Surat keliru kat situ. Majalah hampir sama, betul lah. Sama jadi ni berulang lah. Yang ni berulang Okey. Jadi kalau boleh kalau nak tulis satu sahaja tapi tulis dalam bentuk ayat lah. Jangan buat point form sebab dia akan keliru dengan objektif kajian nanti. Oh, faham. Okey. Saya tengok sini pada objektif dia jadi kadang-kadang kita keliru lah kat situ. Okey, dan seterusnya objektif dia punya objektif tu ayat yang pertama tu saya rasa tak perlu tulis lah. Panjang sangat. Sebelum introduction untuk objektif kajian tu. Kalau you tengok muka surat berapa objektif? Objektif. Dia tengok dalam thesis, dalam proposal. Surat 18. Betul, 18. Jadi yang dekat permulaan tu sebelum you tulis fasa 1. Sekejap ada tamu. Okey, sorry sebab saya ke udara daripada Melaka sebab saya IM latihan mengajar kat Melaka. Jadi daripada Melaka ni sekarang. Okey. Daripada muka surat 18, cadangan saya yang awal tu tak perlu tulis panjang lah objektif kajian bawah tu. Okey. Just tulis beberapa ayat lepas tu terus pada you punya objektif lah. Okey, saya nak tanya lagi soalan sebab saya nampak macam okey. Saya nak tanya apa masalah sebenarnya? Problem statement dia. Dia boleh jelaskan tak? Yang mana ya? Dia punya nak buat kajian ni kita kena ada masalah kan, betul? Betul. Dia boleh terangkan sikit tak? Kenapa saya nak buat pembangunan model kompetensi ni atas beberapa masalah yang saya sendiri pun lalui juga dan berdasarkan juga kajian-kajian lain. Yang pertama adalah masalah inilah lemah pengatur caraan kompetisi semua. Sebagai pensyarah kadang kita sedar masalah tu wujud. Masalah lemah pengatur caraan ni bukan sekarang. Kalau tengok kajian daripada dulu sampai sekarang masih ada macam masalah ni tak pernah selesai lah. Jadi sebenarnya kita sebagai pensyarah macam mana kita nak overcome, nak atasi masalah ni. Sebenarnya kita perlu ada satu garis panduan. Contoh macam sekarang ni zaman AI. So kita nak AI tu ada dengan kita dalam proses PDP tu, kita nak apply AI tu, tapi macam mana kita nak apply dengan berkesan yang memberi impact bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik pelajar, tapi dalam masa yang sama kita nak menerapkan juga bahawa sebab pelajar program ini dia akan ambil software engineering, dia akan ambil data analysis, security semua. So bila kita ada terapkan nilai-nilai lain, etika, spiritual, jadi dalam masa yang sama kita dapat atasi masalah lemah pengatur caraan dan dalam masa yang sama boleh menerapkan nilai-nilai etika bila pelajar guna AI ataupun kita sendiri guna AI, kita ada rules dia. Macam itulah. Sebab saya lihat dalam problem statement tu ada lebih kurang 3 item lah. Yang pertama sekali dari segi math dengan sains pun ada terlibat juga ke? Kelemahan daripada sains dan math? Sains dengan math tak ada. Tapi dalam problem statement tu saya ada ada rujuk kat mana tahu, tapi ada masalah STEM ada.
Okey, saya ambil stand tu sebab pelajar ni kan dia tak ada asas pengatur caraan dan dia ada masalah. Lepas tu bila kita patah balik masa zaman dia orang sekolah menengah, rupanya kenapa dia bila pengatur caraan dia melibatkan mathematical solving dan dia orang tak dapat nak solve mathematical problems tu. Bila kita tengok balik masa dia orang sekolah menengah, dapatan daripada Teams PISA STEM tu rupanya data tu menunjukkan memang pelajar tak menguasai. Jadi dia memberi kesan langsung lah macam tu. Oh, macam tu Okey. Sebab saya tengok dari segi dia panggil apa? Digital kompetisi digital ni apa? Kompetensi digital ni. Yang ni pun ada satu masalah juga saya nampak. Kita ada satu saya baca tentang dasar pendidikan digital. Dalam ni ada menyatakan bahawa pendidik perlu kompeten dalam mengaplikasikan digital lah macam tu dalam dasar pendidikan digital ni. Maksudnya you rangkum sekali lah dalam tu sebagai satu problem statement tu dan juga yang ada berkaitan dengan SDG 4 juga macam tu, semua pasal digital yang sekarang ni semua pendidik perlu ke arah itu. Okey. Kalau itu masalah dia, semoga kajian you dia dapat menyelesaikan ketiga-tiga item tu lah. Sebab itu masalah kan. Jadi harap kajian you ni bila dah wujudkan dia punya model ni dapat selesaikan masalah yang you catat pada dalam problem statement tu lah. Okey. Harap itulah. Itulah. Okey, dalam page 13 tu ada error sikit, mungkin ada typing error. Okey, lepas tu saya nak tengok. Sekejap Okey, saya teruskan chapter 2 boleh? Pengurusi. Boleh doktor? Okey, saya tambung chapter 2 tak banyak, ada sikit saja. Okey. Chapter 2 cuba tengok page 78 dengan 93. Okey. Okey, 78 ni pandangan saya lah, kalau boleh dengan page 93 dalam tulis dalam bentuk point form lah. Okey, tulis ayat sebab you nak kena karang banyak lagi ni. Berapa ribu patah perkataan Jadi kalau boleh tuliskan dalam dia punya buat ayat lah. Alright. Okey, cuba you tengok page 101. 101. 101. Okey. Ada icon P. Tu pun ada salah kan? Betul, tak betul. Ada huruf besar, huruf kecil kan. Jadi apa pun ada, you check balik lah. Sebab saya tengok, sebab kena standardize kan semualah yang kena standardize. Ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Malaysia dan ada huruf besar semua. Betul, minta maaf. Terima kasih. Okey, kalau tengok fasa, you tengok fasa 1.43 tu. 19 kan? Okey. Okey, you tulis kat bawah tu keberkesanan model AI com. Maksudnya dah tak ada kompetensi. Maksudnya ada banyak typing lah, kena check balik. Okey. Kalau kata AI compi ni ada kompetensi, jadi semua ada lah. Okey. Okey, satu lagi saya lupa nak beritahu tadi. Saya go through untuk dapatkan ringkasan ni daripada pengenalan tadi. AI compi ni you jelaskan di muka surat 19. Terlalu jauh lah. Kalau boleh di awal-awal tu dah beritahu dah apa itu AI com. Sebab lepas tu you dah tak perlu tulis full name lagi dah. You dah macam tu. Bila dah beritahu awal, lepas tu you boleh guna dah short form tu. Jadi saya tengok kadang-kadang berulang, kadang-kadang ada penuh balik macam tu Jadi standardkan lah itu. Okey. Tu check topik 2. Okey, balik kepada Prof. Terima kasih. Terima kasih Doktor, terima kasih banyak.
Okey, Dr. Abu dah habis chapter tu. Saya komen sikit chapter tu ni. Apa tu? Saya tengok LR tu okey. Ada banyaklah berkait dengan apa yang tajuk awak tu, okey. Cuma saya tak nampak macam bagi setiap apa yang awak nak embed tu kan, contoh kata satu-satu model ke teori ke, di mana dalam kajian awak benda-benda tu. Sebab apa? Sebab tak ada pun macam, dia bagusnya kalau satu-satu topik tu kalau kata awak ada rasa benda tu awak nak tonjolkan dalam awak punya apa tu, thesis ke apa, di mana contoh awak kata awak nak gunakan model TPACK tadi kan, TPACK tu. Okey, bagilah implikasi dia, letakkan satu subtopik di akhir pada perbincangan tentang model tu, subtopik implikasi model TPACK terhadap kajian awak. So ceritalah kat mana baru apa tu orang baca, orang nampak oh kat sini dia guna benda ni dalam kajian dia. Nampak tak? Faham tak? Faham. Jadi tengok bukan semua tajuk tu kita perlu ada yang berkait lah. Contoh benda ni awak kata ni saya nak embed dalam kajian saya, tapi di mana supaya orang nampak lah benda tu di embed, model ni kat mana kan. Itu maksud saya. Letak satu subtopik implikasi apa-apa yang awak buat, teori ke model ke terhadap kajian yang dijalankan, dan explain lah kat bawah tu. Baru orang nampak dia punya tu di mana dalam kajian awak kan. Itu tentang LR lah yang tu. Okey, lepas tu kejap lah, satu saya nak tengok kat sini. Ada satu subtopik daripada LR ni, kalau tengok table of content, cuba tengok pada muka surat 94, model kompetensi sedia ada. 94. Model kompetensi sedia ada. Apa model yang sedia ada? Model kompetensi sedia ada. Kalau ikut yang saya tulis ni, model kompetensi sedia ada tu model daripada Selvi 2010, model UNESCO. Pada perenggan yang ketiga tu ada saya mention pasal model Margaritis ni, cuma bila saya rumuskan dalam table muka surat 96, jadual 2.7. Okey. Jadinya sekarang ni ini model kompetensi sedia ada. Okey. Yang awak ambil tadi yang besar, yang awak ambil tadi teori Ghazali, lepas tu awak ambil model TPACK dengan apa tu? Satu lagi tadi lupa saya tak ingat yang satu lagi tu. Okey. So ini kat mana benda ni? Ini kenapa buat benda ni? Apa tujuan awak letakkan model subtopik model kompetensi sedia ada? Ini tujuan apa dia? Apa tujuan dia? Okey, saya letak model kompetensi kajian lepas ni sebab saya nak menyatakan bahawa model kompetensi guru ni sebenarnya bukannya tak pernah ada, memang dah ada dah kajian-kajian lepas, cuma yang belum ada yang terapkan elemen AI. So yang AI tu yang saya nak developkan. Okey. Dia macam mungkin lah, saya pun sebab ini subtopik ni adalah 2.7, mungkin lepas tu awak ada 2.87 jurang kajian, awak bagi banyak lagi kat belakang tu kan. Dia macam mana nak cakap ya, dia berkait sebenarnya pada saya lah, jadual 2.7 ni dia berkait dengan tiga apa tu, teori model tadi yang asas awak ambil itu kan. Dia berkait tu maksud saya kalau dibuat analisis kan, okey, ini pun sepatutnya kena buat analisis juga. Kena buat analisis juga sepatutnya. Nak menunjukkan tak adanya AI tu. Nampak tak? Kan? Diorang ni tak pakai AI tapi awak nak embed AI. Jadi sepatutnya dibuat juga analisis bersama dengan, tak kisahlah nak bersamakan dengan tiga yang saya suggest tadi yang awal tu, ataupun nak buat asing. Sebab awak sekarang ni awak nak decide, awak kata awak nak embed AI tapi tak nampak kenapa nak embed AI. Adakah sebelum ni tak ada AI? Betul lah awak kata tak ada AI, so kena tunjuklah. Kena buat. Jadi dia tak boleh lah letakkan macam ni je. Dia macam letak tapi tak ada tujuan. Macam tu lah okey. Right. Terima kasih Prof. Faham. Faham Faham. Terima kasih, nampak dah. Nampak kan? Okey, itu sajalah bab 2 saya. Nak terus bab 3. Bab 3, saya terus bab 3 lah ya Dr. Abu, nanti Dr. Abu buat bab 3 pula. Bab 3 saya tak ada nak komen sangat. Cuma saya tulis kat sini dalam report saya,
awak tulis kan, saya faham awak tulis dalam bab 3 tu berdasarkan fasa-fasa yang ada dalam apa ni? Fasa yang ada dalam DDR tu, betul? Betul tak? Betul kan? Betul. Betul. Jadi awak buat mula fasa dia punya yang fasa analisis, reka bentuk dan fasa penilaian ya. Okay, dan setiap fasa tu ada dia punya sampel kajian, instrumen, dia hampir samalah setiap fasa tu ya. Okay. Betul. Betul lah ya, dia based on awak punya yang tu. Cumanya kejap, saya macam tak berapa setuju cara penyampaian bab 3 tu. Kejap, saya tengok sekejap detail dia. Bab 3. Sebab apa ya? Sebab awak menceritakan setiap fasa tu ada instrumen dia tersendiri, ada sampel dia tersendiri. Macam tu ke yang awak nak sampaikan? Maknanya dalam fasa-fasa tu dia menggunakan instrumen yang berbeza dan juga sampel yang berbeza dan macam-macam semua berbeza lah ya. Macam tu ya yang awak nak sampaikan ni. Ya betul Prof. Setiap fasa tu beza-beza. Sampel, instrumen dan cara analisis dia. Lepas tu kalau tengoklah contohlah ya. Dia macam contoh ya, saya ambil pada muka surat 100 apa ni? 100 ada fasa analisis keperluan. Pada muka surat 111. 111 tu dia macam awak terus bagi kat situ pengkaji menggariskan prosedur dalam fasa pertama ini bagi menjawab persoalan kajian, iaitu mengenal pasti kompetensi AI, elemen kompetensi AI, dan mengenal pasti yang kedua yang sedia ada dalam kalangan pensyarah, yang kedua yang diperlukan. Okey, jadi sekarang ni maksudnya fasa-fasa tu awak terus nak menjelaskan macam awak kata nak menjawab persoalan kajian kan, soalan kajian 2 ni. Tapi kena tengok balik sebab saya tak berapa setuju dengan cara awak tulis yang saya kata tadi objektif dengan persoalan tu kan. Saya setuju dengan cara yang awak bentang tu. So kena tengok balik benda-benda ni ya. Dia bukanlah saya katakan salah tak cara awak tu, cumanya awak tulis kat situ ni nak menjawab persoalan ni. Persoalan ni kalau saya refer balik pada chapter depan bab 1, awak pecahkan ikut fasa, okey? Awak pecahkan fasa. Jadi saya setakat yang saya menilai ni, saya tak pernah jumpa lagi orang tulis persoalan kajian dengan objektif dia pecah ikut fasa. Cubalah awak tengok sisi-sisi orang sebelum ni macam mana dia tulis objektif dengan persoalan kajian. Macam yang awak bentangkan tadi tu saya agree lah. So kena tengok baliklah bab 3 ni supaya tidaklah kata nak menjawab persoalan ni yang kecil-kecil yang awak explain kat depan tadi ikut fasa. Itu saya tak berapa setuju lah. Maknanya bab 3 ni kena tengok balik based on apa yang awak ubah dekat depan. Sebab ni awak cerita ni awak kata nak menjawab persoalan AB kan. AB lepas tu AB ni fasa 1 kat depan objektif awak. Lepas tu ada pula fasa 2 kan macam tu. So kena tengok balik. Itu bab 3 lah. Itu saja dari saya Dr. Abu. Terima kasih. Okey, pengerusi saya sambung Boleh Dr. Abu? Okay, baik. Okay, untuk metodologi saya agree dengan Prof tadi. Okay, dan ada sikit mungkin ada repeating sikit lah. Kalau you tengok muka surat 103 dengan cuba buka tesis 103 dan 106. Saya rasa benda tu berulang. Cuba sama je kan? Gambar rajah dengan point form tu. Yang 1, 2, 3 tu. Fasa analisis keperluan jadi sama dengan surat 103 sama. Alright. Okay. Jadi kalau boleh jangan berulang lah. Okay, jadi dari segi jadual 3.1 tu saya agree, bagus. Sebab kita boleh nampak terus untuk yang analisa keperluan, kaedah dia apa, lepas tu analisis, jadi senang jadi saya tak perlu tanya lagi banyak lah tentang ni Cuma dari segi penulisan sajalah untuk ni. Dari segi tu tolong buat perbetulan dan juga you kena check juga
semua rajah lah sebab saya nampak semua ada yang tak tally lah. Okay, cuba you tengok muka surat. Ada saya tulis kat sini, sekejap lah. Okay, you tengok okay, ada error table jadual 3.3 dengan 3.4 surat 117. Oh, okey. Jadual 3.3 ada ke kat situ? Jadual 3.3. Lah. Jadual. Numbering jadual tu salah. Jadi you kena check keseluruhan ada error kat situ, check balik semualah dari segi jadual. Dan muka surat 116 pun 3.32 tu pun salah. Typing 3.32. Nampak 3.32. Muka surat 116. Jumpa. Okay, instrument ke kan? Betul kan lah. Okay, jadi yang dari segi lain tu saya agree, cuma dari segi typing error kat sini lah. Okay, check balik keseluruhan dia punya rajah dan juga table lah. Dari awal tadi pun ada salah juga rajah 1.1 saya rasa tak ada. 1.1 tak ada. Okay, yang awal tadi. Okey. 1.1 tak ada yang rajah dia. Rajah 1 kot. Yang ada 1.2. Oh, rajah 1.1 teori muka surat 24. Rajah 1.1. Oh, 1.1 ada dekat muka surat 24. Muka surat 24 Oh, kat sana Bukan kerangka teori kajian. Bukan. Bukan muka surat 23 tu. Rajah 1.1 teori. Teori kajian. Teori. Teoretikal. Kasurat. Rajah 1.4 yang kerangka muka surat 41. Okey. Alright. Okey, jadi secara keseluruhannya penulisannya dah okey bagi saya lah, tidak ada masalah yang besar. Cuma yang kecil-kecil saja sebab saya dah semak juga dengan tesis student saya tu. Student pertama saya dulu memang buat DDR lah, student PhD saya. Okey, daripada IPG Jadi saya dah tengok dia punya step dia lebih kurang sama lah. Okey. Yang pertama tu fasa pertama analisa keperluan. Okey, yang kedua tu reka bentuk. Jadi dia punya mungkin you pergi hadir kursus pun mungkin sama kot dia punya step tu, betul? Ya, betul. Okey, rujuk yang terakhir sekali dari segi rujukan, you ada kenal ke yang pensyarah kat sini yang you rujuk, contohnya macam apa nama? Pensyarah daripada Fakulti Pendidikan tu. You ada rujuk buku dia? Yang Muhammad Ridwan, Muhammad Jamil tu. Ya betul. You kenal ke dia tu? Kenal, saya pernah join bengkel dia juga 2 kali bengkel DDR dengan dia. Alright. Face to face ada, yang online pun ada. Okay, tu sahabat saya tu, kami geng daripada Politeknik dululah, join universiti. Okay. Saya pergi bengkel dia memang faham lah DDR tu pun. Penulisan je lah, saya kena improve lagi. Okay, itu saja pengongsi daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abu. Profesor Dr. Nasbia ada nak tambah lagi? Tak ada dah, itu saja. Okay, so kalau tak ada, kita mohon urus setia. Nanti kedua-dua penilai, urus setia akan bagi link untuk join breakout room. Dia macam Webex tu. So student tak payah nak tinggalkan GM, so kita akan ke room tu lah. Okay. Ada ke urus setia? Okay, baik. Okay.